Jom jamal sikit. Hari ni kita nak jamal apa? Hari ni kita jamal produk dari Kat. Sama produk ni produk baru tau. Roti canai sweet potato dan juga pau coklat. Produk ni sangat sesuai kalau korang nak buat untuk breakfast ataupun minum petang. Lepas tu harga dia pun berpatutan. Produk-produk dari Kat ni memang mudah disediakan. Tengoklah tu macam itu orang pun sediakan dekat office je. Sekarang ni Akak Jamal tengah memasak roti canai ni. Tengoklah tu warna dia purple, menarik kan. Lepas tu bila dah masak tu ada kriuk-kriuk tu sangat-sangat sedap. Kak Jamal suka betul dengan roti canai sweet potato ni. Dia rasa manis-manis walaupun korang makan kosong macam tu je. Sekarang adik Jamal nak kukus pau. Tengoklah dia dalam satu paket tu ada 6 pieces. So bolehlah kongsi ramai-ramai. Lepas tu pau dia inti dalam penuh melimpah-limpah bila buka dan sangat-sangat lembut. Betul. Lagi sedap kongsi makan ramai-ramai. Produk ni mudah disediakan tau. Kurang dari 10 minit korang dah boleh makan dah semua ni. Betul. Lifesaver lah orang kata. Tak payah pening-pening nak makan apa. Tibalah masanya kami untuk menjamah. Tengoklah tu muka happy betul dapat makan kan. Lepas tu kita orang pun enjoy lah the food kan. Ya, adik Jamal memang love sangat dengan dia punya pau. Tengoklah tu memang melimpah-limpah isi dalam dia. Kalau korang nak dapatkan produk ni, korang boleh dapatkan di pasaraya terdekat sebab Adik dah Kak Jamal approve.